Mudah dibawa, mudah dimakan dan sesuai untuk gaya hidup moden tanpa mengorbankan cita rasa. Memperkenalkan Ready to Eat Sambal Kukur Berapi California, inovasi makanan segera premium berasaskan cendawan kukur tempatan yang menggabungkan rasa pedas unik, mudah disediakan dan potensi pengkomersialan yang tinggi. Cendawan kukur merupakan antara hasil tanaman tempatan yang mempunyai potensi tinggi dalam industri makanan inovatif. Di Politeknik Jadi Kelantan, cendawan kukur ditanam melalui pendekatan pertanian moden bagi menghasilkan sumber makanan berkualiti yang mampu memberi nilai tambah kepada komuniti dan industri makanan tempatan. Gaya hidup moden memerlukan makanan yang cepat, mudah dan berkualiti. Namun, pilihan makanan sedia dimakan berasaskan cendawan tempatan masih terhad di pasaran. Melalui penyelidikan dan pembangunan R&D, cendawan kukur ini diinovasikan menjadi produk Ready to Eat Sambal Kukur Berapi California, iaitu sambal premium sedia dimakan yang menggabungkan tekstur unik cendawan kukur bersama rasa pedas moden yang menepati cita rasa pengguna masa kini. Inovasi ini bukan sahaja memberi nilai komersial kepada hasil tanaman tempatan, malah membuka peluang kepada pembangunan produk makanan segera yang lebih moden, praktikal dan berpotensi untuk dikomersialkan secara meluas. Inovasi ini menggabungkan keunikan hasil tempatan dengan teknologi pemprosesan retard bagi menghasilkan makanan yang berkualiti, tahan lama, selamat dan mudah dinikmati pada bila-bila masa sahaja. Kami berharap produk ini bukan sahaja memberi nilai tambah kepada industri makanan, malah membuka peluang keusahawanan serta memperkasakan penggunaan sumber tempatan secara mampan. Terima kasih atas sokongan semua pihak dalam merealisasikan inovasi ini. Semoga sambal kukur berapi California terus melakar kejayaan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sejak diperkenalkan, produk cendawan kukur berapi California telah aktif dipromosikan dan dijual dalam pelbagai platform melalui jualan secara fizikal dan e-dagang serta meraih pelbagai kejayaan dan anugerah di pelbagai peringkat. Produk ini merupakan satu inisiatif yang selaras dengan dasar matlamat pembangunan mampan SDG yang diterima pakai di peringkat global dan negara melalui prinsip-prinsip SDG yang berikut. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi atas sokongan berterusan dan atas anugerah granti ACDS kepada pasukan pengkaji daripada Politeknik Negeri Kelantan yang telah membolehkan mereka menghasilkan inovasi Ready to Eat Sambal Kukur Berapi California. Sebenarnya projek ini telah membuktikan upayaan warga Politeknik Negeri Kelantan dalam meneroka penyelidikan gunaan dan menghasilkan produk yang berpotensi untuk dikomersialkan, untuk dipasarkan melalui penggabungan sumber tempatan, kreativiti dan teknologi pemprosesan makanan yang ada pada masa sekarang. Inovasi ini bukan sahaja memberi nilai tambah kepada cendawan kukur, malah menyokong agenda pembangunan keusahawanan dan industri makanan negara sebenarnya. Saya mengharapkan kejayaan projek ini akan menjadi pemangking kepada lebih banyak inovasi yang berimpak tinggi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat, komuniti, kepada industri dan juga kepada negara. Syabas dan tahniah kepada seluruh pasukan pengkaji ataupun pasukan penyelidik Polijeli atas komitmen dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Sambal kukur berapi California, koyak, tuang dan nikmati.